Kayu, nak tanya. Kau nak tanya apa? Nak tanya. Untuk macam businessman ke apa kan. Contohlah diorang nak buat exposure produk diorang. Nak pakai gambar ke, pakai video ke. Mana satu material yang paling cepat dapat exposure, dapat reach. Okay, business owner nak promote dia orang punya business, nak guna gambar ke, poster ke, artikel ke ataupun video. Oh, kalau tanya saya lah kan, guna semua. Kalau boleh guna semua lah. Cumanya dalam konteks video kali ni, saya akan bercakap kena buat konten video. Sebab apa? Pertama, saya as a video guy lah. Saya memang mula kalau saya buat konten memang saya start dengan video dulu. Okay, bila dah start buat konten video, daripada video yang kita dah buat tu, kita boleh repurpose jadi konten-konten lain. Ambil that transcript video yang kita cakap tu, kita boleh extract dan jadikan konten poster. Lepas tu kita boleh extract, jadikan dia copywriting. Jadi saya adalah bermula daripada video. Ada setengah orang dia start dengan penulisan, daripada penulisan dia jadikan skrip dan dia buat video. Pun boleh juga. Cumanya kalau anda jenis yang nak bermula dengan konsep start dengan video dulu, video ni memang untuk anda lah. Sebab kenapa? Zaman 2026 ni adalah zaman di mana most platform dia memang push konten video like kau gila punya kan. Jadi sangatlah rugi kalau kita tak make use of that opportunity untuk ada chances kita punya video boleh di-push kepada lebih ramai orang. Itu yang kita nak kan, exposure, visibility, awareness. Jadi caranya adalah kita kena belajar bercakap depan kamera macam pro. Macam mana jadi pro bercakap depan kamera tu? Kena ada framework. So framework tu lah yang saya dah bangunkan dan saya dah pakai for the past 15 years. Dan itu saya akan kongsikan dalam modul belajar bercakap depan kamera macam pro, yang saya memang dah pakai untuk diri saya dan juga saya pakai untuk klien-klien saya. Jadi check it out dan dapatkan sekarang.